Saya Muhammad Rabi bin Mahmud, pengurusi JPKKP Kampung Tasik Jalan Melaka, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana mari bagi sumbangan kepada 10 buah rumah. Perasaan saya bermaknanya sangat-sangat suka lah. Bermaknanya pihak Muslim ambil perhatian dengan permohonan saya tu lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Muslim Malaysia. Berapa lama dah sakit ni? Tak boleh jalan ni nak? Sakit setahun lebih baru. Tahun lebih lah. Maknanya lo ni geruk pergerakan ni ngakuk gitu? Ngakuk gitu. Nak pergi mana-mana pun kalau nak gitu tak. Nak pergi Tengok ada nasi. tengok bawah tak? Tengok tanah juga? Bawah ngakuk. Setahun lebih dah ngakuk? Setahun lebih. Dah isteri sakit? Dia kerak. Macam mana lah? Cuman saya ni salah. Dia tu tak ada salah. Dia bakal Potong? cuman. Macam mana lama jugalah isteri? Oh lama lah. Lama daripada ni lah? Oh lama dia lagi. Pak cepik ni? Potih? Orang panggil potih. Jadi potih, malah duduk berapa orang ni rumah? Rumah ni cucu ada seorang. Cucu ada seorang, mana 3 orang lah. Sakit lama dah. Sakit ni tak pernah pada 4 tahun. Berapa tahun lah. Sakit ke apa potih? Sakit nak cinta. Prostat. Kanser prostat. Lepas tu lah ni, Dah ni apa tu? memang kayak tak pakai aku tu. Tak pakai. Lepas tu ni, isteri sihat. Isteri sehat. Mata tak nampak. Mata tak nampak juga. Sama dengan apa jepit ni. Tak nampak juga potih. Nampak udah-udah gitu lah. Tak apa dah potih ni, kita bagi sedikit sumbangnya lah. Kau tak impak dah, potih dah. Jadi boleh lah tolong anak masuk. Ini insyaAllah. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin program ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Hal jazalul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah berkali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.